إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan mati sebagai seorang Islam. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, thumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah engkau ikuti agama Nabi Ibrahim yang berdiri teguh di atas jalan yang benar, dan tiadalah dia dari kalangan orang-orang musyrik. Tak lama lagi kita akan menyambut Aidul Adha, yang mana di dalamnya kita mengimbau peristiwa pengorbanan keluarga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mempunyai keluarga yang sangat istimewa, yang patut kita contoh. Baginda sebagai Nabi mempunyai isteri yang taat kepada perintah Allah, taat kepada perintah suami, taat kepada perintah Nabi, mempunyai anak-anak yang patuh kepada perintah Allah, patuh kepada perintah seorang Rasul. Satu keluarga contoh yang hebat, yang kita juga kalau boleh berusaha untuk mencontohi keluarga Nabi Ibrahim AS. Hari ini tajuk khutbah kita melihat kepada ibrah pengorbanan keluarga Ibrahim AS. Nabi Ibrahim dikenali sebagai Abul Anbiya, bapa kepada para nabi. Diiktiraf oleh Yahudi, Nasara, mengiktiraf Nabi Ibrahim. Mereka menyebut dengan nama Abraham, Nabi Ibrahim AS. Banyak pengajaran yang kita boleh ambil, yang kita boleh belajar daripada kehidupan, daripada hayat Nabi Ibrahim AS. Nama baginda disebut sebanyak 69 kali di dalam Al-Quran, menerusi 25 surah. Antaranya dalam surah An-Nahl ayat 120 hingga 122, Allah Ta'ala menyebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'amihi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Sesungguhnya Ibrahim adalah ummah dan seorang yang taat, patuh semata-mata kepada Allah, berdiri teguh di atas jalan yang lurus, dan tidak pernah menjadi dari kalangan orang musyrik. Dia sentiasa bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah. Allah telah memilihnya, menjadikannya nabi, dan memberi hidayah petunjuknya kepada jalan yang lurus, dan kami telah memberikan kepadanya kebaikan di dunia, dan sesungguhnya ia pada hari akhirat
adalah orang-orang yang soleh. Sedang jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Nabi Ibrahim meninggalkan contoh tauladan yang baik, contoh tauladan keluarga yang banyak berkorban untuk agama. Isterinya Sarah, Hajar, berkorban jiwa, tenaga, berkorban masa. Begitu juga Nabi Ismail, anak baginda, yang mana apabila Allah Ta'ala menyebut di dalam surah Saffat ayat 101, yang bermaksud maka kami beri dia khabar gembira dengan kelahiran seorang anak yang amat sabar, merujuk kepada Nabi Ismail. Lama Nabi Ibrahim tak boleh anak, sehingga isterinya Sarah bagi izin ambil seorang lagi. Siti Hajar melahirkan Nabi Ismail. Tidak lama selepas itu Siti Sarah pula boleh anak, Nabi Ishak alaihissalam. Dan Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim meninggalkan Ismail, meninggalkan Hajar. Ismail yang baru lahir ditinggalkan di padang pasir atas perintah Allah Ta'ala. Siti Hajar tak kata apa, ikut perintah. Ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan peristiwa ini diabadikan dalam ibadah haji yang bakal dilalui oleh jemaah kita. Ada di kalangan kita yang akan pergi haji, akan menunaikan ibadah haji tersebut. Diuji lagi Nabi Ibrahim dengan peristiwa sembelih anak sendiri. Ini perintah Allah ketika itu. Dan Nabi Ibrahim taat kepada perintah Allah Ta'ala. Nabi Ismail pun taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengaturkannya dengan penuh hikmah. Disebut dalam surah Saffat ayat 107, wa fadainahu bidhibhin azim. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Hadirin muslimin dan jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, begitulah sorotan ringkas kisah pengorbanan keluarga Nabi Ibrahim yang padat dengan ibrah, yang wajar kita contohi. Sesungguhnya kisah pengorbanan mereka adalah manifestasi ketaatan dan kepatuhan hamba-hamba Allah dalam menjunjung perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini diabadikan dalam ritual tahunan umat Islam dalam ibadah haji, seperti sa'i, melontar jamrah, menyembelih haiwan korban, adalah manifestasi daripada peristiwa yang berlaku yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Semuanya adalah untuk mendapatkan redha Allah. Kita hidup, kita ni nak dapat redha Allah. Nak dapat redha Allah macam mana? Taat kepada perintah Allah Ta'ala. Seperti mana tulis Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala perintahkan kita buat apa, kita buat tanpa soal. Nabi Ibrahim pun tak soal, tak tanya semua kenapa tu, kenapa ini. Kita ni umat akhir zaman majoritinya banyak soal tentang syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa begitu dan begitu. Dan ini membuktikan, Nabi Ibrahim membuktikan keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui ketaatan kepada perintah Allah. Islam yang kita nikmati sekarang ini pun adalah hasil daripada pengorbanan. Macam mana Islam yang wahyu yang Allah Ta'ala turunkan di Mekah datang ke tanah Melayu kita ini, bagaimana mungkin dia dapat tersebar tanpa ada pengorbanan? Sudah tentulah di dalam perjalanan tersebut terkandung pelbagai pengorbanan. Pengorbanan oleh para sahabat, pengorbanan oleh para nabi, pengorbanan oleh ulama-ulama, pengorbanan oleh mujahid-mujahid dahulu, dan juga mujahid-mujahid sekarang yang tanpa henti-henti berkorban untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadirin dan jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, antara perkara yang perlu disemai dalam jiwa kita, yang pertama, tanamkan keyakinan bahawa Allah Ta'ala sahajalah yang berkuasa mutlak dalam menentukan kebaikan, keburukan, kurniaan dan kemudaratan. Dari hati yang sebegini,
pasti dia akan sangsi untuk melakukan pengorbanan untuk Tuhan. Yang kedua, ingatlah bahawa pelbagai cabaran dan kepayahan kita masih lagi dibekalkan dengan nikmat dan kemudahan. Susah macam mana pun, di sana ada nikmat dan kemudahan yang Allah Ta'ala sediakan kepada kita. Buktikan kesyukuran kita dengan mengorbankan sebahagian harta kita, pemilikan kita, untuk dikongsikan kepada yang memerlukan. Sesungguhnya rahmat Allah dan keberkatan hidup telah terbukti bersama-sama insan-insan yang selalu berkorban. Yang ketiga, pengorbanan kita pasti akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Tak balas kat dunia, di akhirat for sure pasti Allah Ta'ala akan balas. Kebalasan tersebut tak dapat kat dunia, ganjaran pasti lebih besar lagi di akhirat menanti kita. Dan keyakinan ini pasti tidak akan timbul rasa kecewa setelah kita melakukan pengorbanan untuk Allah, untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kesempurnaan iman, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mencintai Allah, yang mencintai kerana Allah, membenci kerana Allah, memberi kerana Allah, dan menahan pemberian kerana Allah, maka sempurnalah iman. Barakallahu li wa lakum fil kitab was sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha in kana sawaban fa min Allahil mannan, wa in kana khata'an fa min nafsi wasyaitan. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim.